Baik, kepada semua pelajar Tingkatan 5 Gombak Setia pada tahun 2025, saya doakan semoga anda terus gemilang di masa hadapan. Untuk calon-calon SPM 2025, cikgu mengucapkan selamat menjawab, jangan cepat putus asa. Gunakan yang sebaik mungkin untuk masa depan awak, buatlah yang terbaik. Semoga awak berjaya dengan cemerlang. Harapan saya semoga anda mendapat menjawab soalan dengan benar dan mencapai kejayaan yang sepatutnya. Kepada semua pelajar tingkatan 5 yang cikgu kasihi, yang akan menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi, cikgu berharap apa yang telah kamu pelajari sepanjang 2 tahun di tingkatan 4 dan tingkatan 5 akan awak gunakan sebaik mungkin untuk menjawab peperiksaan nanti. Sekiranya ada rasa cemas, ada rasa takut, itu sebenarnya biasa. Jadi ingat saja pesan cikgu, apa yang awak baca, bacalah dalam hati, dengan hati dan perasaan, supaya apa yang kita baca dapat kita keluarkan semula. So, sekiranya awak tak mampu menjawab, jangan cepat putus asa. Satu yang perlu awak ingat, kita ada Allah dan kita ada ibu bapa. Kepada anak-anak calon SPM, gunakan masa saat akhir ini untuk usaha sebaik mungkin. Semoga mendapat kejayaan yang cemerlang yang boleh membanggakan ibu ayah, sekolah, bangsa dan negara. Saya doakan semua calon SPM 2025 akan dapat menjawab soalan peperiksaan dengan tenang dan dengan mendapat keputusan yang sangat cemerlang untuk tahun 2025. Hai, Assalamualaikum. So, saya sebagai cikgu seni visual mengharapkan semua student-student yang mengambil seni visual mendapat A dalam pendidikan seni visual pada SPM tahun 2025 ni. All the best semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat semua calon SPM Gombak Setia, ingat kejayaan datang kepada yang berusaha dan tidak mudah mengalah. Untuk saja matematik, teruskan berlatih dan yakin dengan kebolehan diri. Teruskan hingga ke garisan benar. Percayalah setiap pengorbanan anda hari ini akan membuahkan kejayaan. Good luck! Ucapan cikgu untuk calon SPM 2025, try your best, do your best, dan doa, usaha dan tawakal. Kepada semua anak-anak calon SPM 2025 SMK Gombak Setia, hari ini merupakan hari yang bersejarah di mana anda meraihkan diri anda sebagai seorang bakal graduan. Bila anda akan menjadi bakal graduan? Setelah anda beroleh segulung ijazah ataupun kelulusan daripada mana-mana universiti. Apa yang anda boleh buat pada saat ini hanya satu, jaga apa yang anda semua fikir. Fikir yang baik-baik, lihat yang baik-baik, kata yang baik-baik, rasa yang baik-baik, dan tentu hasilnya juga akan yang baik-baik. Cikgu doakan anda semua memperoleh keputusan semua subjek cemerlang tertinggi sebagai hasil daripada persekolahan ini. Selamat maju jaya semua bakal graduan dan bakal anak bangsa yang berjasa kepada agama bangsa dan negara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami barisan JKMP SMK Gombak Setia ingin menitipkan sedikit pesanan kepada semua anak-anak tingkatan 5. Jangan berhenti belajar. Dunia ini amat luas. Carilah ilmu sebanyak mana yang mungkin yang boleh demi keredaan akhirat. SPM ni bukan penamat, tapi ialah permulaan untuk masa depan yang lebih gemilang. Good luck semua, okey? Buat yang terbaik. Teruskan berjuang. InsyaAllah pasti berjaya dunia dan akhirat. Keep fighting. Fokus pada diri sendiri, orang lain boleh berjaya, kamu pasti lebih lagi berjaya. Penat hanya sementara, bangga selamanya. Sepati boleh. Terbaik. Terbaik. Assalamualaikum kepada batch 08 kesayangan cikgu. Cikgu doakan yang terbaik. Cikgu yakin kamu boleh buat dan selamat berjuang. The batch 08 SPM 2025 SMK Gombak Setia, saya ucapkan good luck
All the best, semoga mendapat kerjaya cemerlang dan cikgu sentiasa doakan kejayaan awak dalam SPM, insya-Allah. Assalamualaikum kepada semua calon SPM. Semoga anda semua akan berjaya dalam peperiksaan dengan usaha gigih anda. Kita sama-sama doakan semoga anda semua mendapat keputusan yang cemerlang. Semoga berjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada 371 calon SPM SMK Gombak Setia tahun 2025, Bunda mengucapkan selamat maju jaya, selamat menumpuhi SPM, selamat berjuang. Ingat, SPM adalah masa depan anak-anak. Buatlah dengan yang terbaik. Kami semua sentiasa mendoakan anak-anak. Jadilah anak yang baik, lagi cerdik. Bina masa depan yang cemerlang, gemilang dan terbina. Kami guru-guru ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar tingkatan 5 yang menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi. Semoga apa yang kalian usahakan akan tergantung dengan kejayaan. Dan Semoga anda semua berjaya di masa akan datang. Kami akan buat yang terbaik untuk SPM nanti. Semangat!